Jom. Bin Najah. Bin Najah. Bin Najah bin Hasan kan? Habis. Ye boleh hadiah pergi ke mana apa KLA Posu ni posu 69B. Abe Nabi depan ke bawah. Depan. Jam apa ya? Sebelah B belakang. Semua yang ambil tiga. Apa ni? Mi beri bos mana lah PA Sini. sini itu. Tak apa. Tukar bagi. Bagi. Tak apa kalau tu kita di sini kan. Kalau tak ada orang Tak ada orang. Raja bawa kita ada para penghantar. Kita duduk depan, kita nak terebah. Let's go. Cerita hari ni kita nak bawa cerita dari Baba lah kita. Bye. Kapal ni sedap ni. Nak jadi lebar. Oh, kita nak lupa kat ni kat tu tak pilih hak depan. Jemput di Indonesia. Cerita nak pergi KLA, kita sewa Sabah. Ya. Kita sewa Sabah. Jom kita nak gerak lah. Kita nak pergi ke, kita bergerak dari tu hentian bas Jetih. Tapi yang tak duduk Jetih, dia duduk di Anak Ikan. Nama dia hentian RNR Jabi. Kita pergi dah, let's go. Kita ada pakai dah. Lah ni kita pakai autopilot. Tengok kita duduk gini ya. Oh, gini ya. Duduk gini ya. Ya. Tapi yang gerak. Debe. Bah, jenama Moraza itu. Ya royak penggunaan tali pinggang keselamatan adalah wajib. Use safety bag are compulsory. Bag itu. Baba semua, baba pokok sawit. Assalamualaikum. Let's go. Kita gerak dulu. Kita baru sampai di destinasi yang pertama. Kita sampai mana tu? Dekat stesen Bah Kuala Terengganu. Kita nak ambil gambar lagi set-set kita. Sayang kita. Kita nak ambil sayang kita ya. Kita nak ambil sayang kita. Sayang kita. Ada sayang kita tunggu di stesen Bah. Kita nak ajak dia naik ni depan tu. Tu itu. Mari sayang kita dari 40 orang lagi. Beres tu. Lacak. Baru sampai di stesen Bah Kuala Terengganu. Bah ada bah betis situ. Ya pasal apa? Bah tu ya. Bah ya tak boleh masuk lagi dalam ni. Sebab ya lah ni kan ya ada style waktu dia. Bermakna bah ni kena masuk pukul lagi 15 minit. Mana kita jalan masuk stesen Bah. Kita berhenti di RNR stesen mana? Stesen Bandar Kuala Terengganu. Lalu kita makan topak dulu. Kita ada kuih. Lalu kita tengok. Kalau makan Maggi Sungai, kita makan Maggi stesen Bah. Kita lalu ni bah kita duduk kita nak gerak dah. Kita mari makan topak di Fukok Bandar Kuala Terengganu. Mi nak kena tinggal. Dan ni kita tak ada makan cerita. Ayat lagi, kuih lagi. Kita nak naik bah.
Sampai dah kita Stesen Bah Kuala Terengganu. Ada apa weh? Kita cari apa weh? Tesak apa weh? Sesak. Oh, kita cari bah duk den. Paduk ileh. Yang masuk terminal. Oh lo, ya masuk terminal. Kita cari mana yang nak tinggal. Oh. Kita kuih dah ni. Tak apa. Oh, Kita punya moral sana kita mari tengok ada tu. Su tinggal kita. Jah ada. Mana? Singgah rehat di RNA Perasing. Makan nasi ayam wah. Kita makan air dulu. Biar kemak dulu untuk perjalanan yang seterusnya. Baik ni. Mi makan nasi ayam. Lepas ni kita bahang nasi ayam. Bahang. Kita Nasi bahang nasi ayam. ayang. Nasi ayang. Kita bahang nasi ayam. Abang ngah? Makan nasi ayam. Ni Kira macam kat sana lah. kat sana kau. Sama je. Sama je. Nasi air kau. Jah bahang ayang ke jah bahang ayang? Bahang nasi ayam pula. Su. Oh, minta air. Su minta air lagi. Sila sana. Kenyal lagi. Kita tak pakai nasi. Sudah dah beres. Ting. Sampai dekat airport KLIA. Sekarang ni kita nak menuju ke tempat untuk kita daftar bagasi. Let's go, kita pergi. Sekarang kita menuju ke kaunter bagasi. Ada video. Kita nak baru nak check in kan. Kita check in dulu. DW49GB. Boleh. Apa tak boleh tu? Bunuh babah. Obor nombor tiket bah celakat cerita. Kita tak sedar naik bah apa. Kita nak naik patebel pula. Ada dah. Tu siapa? Scan je lah. Kita nak lihat nama kita. Tapi tu bin. Dia ni itu banyak ni. Dia tu ya lagi berapa. Kita lebih lagi pada orang. Boleh? Rahim bin Burhan. Burhan. Bengoh. Joma. Bin Najah. Bin Najah. Bin Najah bin Hasan kan? Habis. Ye, beli hadiah. Saya beli hadiah. Muhaimi. Tak ada alik dah. Raju. Habis. Gates Q Mele belah. Kimel lah. Jo. Oh, ada si ni. Dia balik dah sorry. Bejak. Gitu. Ya sama kayak gitu. Jadi api. Api baik buat tu. Besar. Ikut mana tu? Anak-anak lama tak naik kapal Blue Band. Ni wak lama. Nanti dia tak berian aja awak. Anak-anak lama tak naik kapal Blue Band. Ya.